Hari ini menang. Esok 24 jam harga minyak turun. Akhirnya, hari ini Anwar Ibrahim telah pun berjaya jadi Perdana Menteri. Apa yang dia ucap dalam ceramah dia, dalam ucapan dia, dalam dia berdebat, akhirnya betul Anwar Ibrahim hari ini telah pun berjaya mencipta sejarah, iaitu harga minyak diesel paling tinggi dalam sejarah. Terima kasih kerana telah berjaya membuatkan harga minyak paling tinggi. Apa yang saya lihat di sini, saya kasihan sahabat-sahabat yang berada di semenanjung Malaysia. Kerana minyak diesel ni dah naik begitu ketara macam ni, betul-betul ini membebankan. Saya faham di situ. Tapi jangan tanya saya juga kenapa harga diesel di Sarawak murah. Saya pun dah cerita sebelum ini, tetapi kalau macam ini di Semenanjung betul-betul membebankan. So, komen-komenlah di bawah. Thank you. Tuan-tuan dan puan, saya mendapat satu WhatsApp daripada sahabat saya di Brunei pagi tadi. Dia menunjukkan pada saya ni harga Shell lah. Kedai minyak Shell di Brunei 1 April 2026. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, Brunei adalah sebuah negara pengeluar minyak. Sama macam Malaysia, pengeluar minyak. Telaga minyak dia tak banyak macam di Malaysia. Brunei juga dia ekspor minyak, tapi dia juga simpan untuk kegunaan rakyat beliau. Brunei juga tidak mempunyai kilang proses minyak, sama dengan Malaysia. Malaysia tak ada kilang proses minyak. Tapi dan pertukaran wang Brunei dengan Malaysia beza lebih kurang 3 kali ganda. Makna kata kalau RM1 kita, dia orang kalau RM3 kita, dia orang $1, lebih kurang macam itulah. Tapi tuan-tuan tengok harga minyak hari ni 1 April 2026. Ini harga minyak hari ni. Okey. RON 95 36 sen dolar lah. Diesel 31 sen dolar Brunei. Bersamaan tuan-tuan dan puan, kalau RON 95 ni 97 sen Malaysia, duit Malaysia. 1 liter di Brunei ni, makna kata di Malaysia harga mereka ni lebih kurang 97 sen. Tak sampai RM1 1 liter. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, macam mana Brunei boleh buat, kita tak boleh buat. Brunei pun bukan ada kilang proses minyak. Minyak Brunei pun dia ambil di laut, sama macam Malaysia. Tuan-tuan dan puan, sebelum 9 Mei 2018, Datuk Seri Najib dihentam bertubi-tubi. Barisan Nasional, Perintah Malaysia, sebelum 9 Mei 2018, naik sekupang, naik 2 kupang. Riuh rendah pembangkang ketika itu. Riuh rendah. Naik sekupang, 2 kupang. Budi tak ada, apa tak ada. Kilang proses minyak pun tak ada ketika itu. Datuk Seri Najib mempertahankan. Lebih kurang macam tu Hampa nak bubuh berapa pun bubuh lah full tank kereta. Budi tak ada 300. Jangan seluduk Ada beberapa pemimpin pembangkang ketika itu. Raja Formula pun ada ketika itu. Rafizi pun ada. Kata agak Datuk Seri Najib, ya Allah, Allah saja yang mengetahui. Lingkup Barisan Nasional ketika itu. Sekarang ini ada kawan minta saya hantar pos. Ni, pos baju. Dia kata dia rindu. Dia rindu baju ni dia nak pakai. 2018 dia tak mau pakai. Sebab dia kata pemimpin pembangkang ketika itu kata minyak boleh turun. Sebab kita pengeluar minyak. Kita negara pengeluar minyak. Tapi pemimpin tersebut saya dipahamkan dah tak ada dah di dunia ini. Al-Fatihah kepada pemimpin-pemimpin tersebut. Sekali lagi saya tunjuk ni harga Brunei hari ni.
Di Brunei hari ni, negara pengeluar minyak sama macam Malaysia. Negara yang tak ada kelang proses minyak sama macam Malaysia. Telaga minyak dia ada berapa buah tak tahu. Tapi Malaysia saya dipahamkan lebih banyak dari Brunei. Tapi rega Brunei lebih rendah daripada Malaysia. Kenapa Brunei boleh buat, kita tak boleh buat? Saya sangat berharap Perdana Menteri Malaysia PMX tolong fikir sangat. Saya dipahamkan Presiden Iran pun dah telefon PMX. PMX telefon dia ke dia telefon PMX saya tak pasti. Tetapi Malaysia, kapal Malaysia boleh lalu kok selat tu ke, selat mana ke, boleh lalu tanpa sekatan, tanpa tol. Tapi kenapa masih mahal? Aku pening lah macam ni.